Tolong like, share, komen, subscribe. Ini ialah satu kenyataan yang dibuat oleh Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Penglima Shafie Apdal dalam satu video. Ulangi, Parti Warisan tetap bertanding secara solo. Walau bagaimanapun kita dengarkan sendiri apa yang diperkatakan oleh Presiden Parti Warisan itu, ikutinya. Parti Warisan tidak pernah menutup pintu kerjasama dengan mana-mana pihak. Jelas Presidennya Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal, keputusan warisan bertanding solo adalah bagi memastikan hala tuju politik negeri itu tidak dipengaruhi oleh tekanan bagi membentuk gabungan politik semata-mata. Setakat ini kena kita dapat melihat sudah sampai ketikanya rakyat di Sabah ini juga melihat masa depan mereka tidak bergantung dengan tekanan-tekanan gabungan-gabungan. Terkadang itu ada tekanan gabungan-gabungan. Mereka nak jawatan, mereka nak tuntut berbagai-bagai. Jadi matlamat utama kita ialah untuk memastikan supaya hala tuju ke mana kita nak bawa umat ini, ke mana kita nak bawa rakyat Malaysia di Sabah ini. Pada masa sama, Shafie turut menjelaskan bahawa mana-mana gabungan politik yang akan dibentuk pada PRN akan datang perlu didahului hala tuju yang jelas dan bukannya atas kepentingan parti politik semata-mata bagi menjamin kesejahteraan rakyat Sabah. Setakat ini kena kita dapat melihat sudah sampai ketikanya rakyat di Sabah ini juga melihat masa depan mereka tidak bergantung dengan tekanan-tekanan gabungan-gabungan. Terkadang itu ada tekanan gabungan-gabungan. Mereka nak jawatan, mereka nak tuntut berbagai-bagai. Jadi matlamat utama kita ialah untuk memastikan supaya hala tuju ke mana kita nak bawa umat ini, ke mana kita nak bawa rakyat Malaysia di Sabah ini. Pada masa sama, Shafie turut menjelaskan bahawa mana-mana gabungan politik yang akan dibentuk pada PRN akan datang perlu didahului hala tuju yang jelas dan bukannya atas kepentingan parti politik semata-mata bagi menjamin kesejahteraan rakyat Sabah. Setakat ini kena kita dapat melihat sudah sampai ketikanya rakyat di Sabah ini juga melihat masa depan mereka tidak bergantung dengan tekanan-tekanan gabungan-gabungan. Terkadang itu ada tekanan gabungan-gabungan. Mereka nak jawatan, mereka nak tuntut berbagai-bagai. Jadi matlamat utama kita ialah untuk memastikan supaya hala tuju ke mana kita nak bawa umat ini, ke mana kita nak bawa rakyat Malaysia di Sabah ini. Pada masa sama, Shafie turut menjelaskan bahawa mana-mana gabungan politik yang akan dibentuk pada PRN akan datang perlu didahului hala tuju yang jelas dan bukannya atas kepentingan parti politik semata-mata bagi menjamin kesejahteraan rakyat Sabah.